Alright, another video. Escape in the house. Zakai, betul ke? Ni aku tanya ke? Betul ke kau menggunakan benda yang terlarang? Kau ada ambil sabu atau ais? Aku tanya je kan. Oh, tu sebab lah kan. Aku tak menuduh lah kan, tapi aku ada macam suspect lah. Cuma aku tak nak sebut asyik merapu je kan. Habis berbual macam tak pernah penat Oh, kenapa senyap? Tak ada buat live, isu je. Dan kepada Combi dengan abangnya si jadi katik tu, ni benda ni scam ni is actually a habit. It's a very bad habit. Dia macam mencuri kan. Dah naik sedap dia buat lagi. Tunggu sampai kena tangkap. Jangan sampai korang kena nap. Siap korang. 48 jam. 48 jam tu khas lah actually lah. Bukan untuk kita lah kan. Atau directly to Dr. Nasir. 48 jam tu actually tu untuk korang nak cabut, untuk melenyapkan diri. Sial betul. Aduh, mengakal lah korang ni.